Dah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Syahabuddin Al-Fatani. InsyaAllah malam ni kita sambung perbahasan kitab kita, kitab Isra Mi'raj 12 bulan berkaitan makhluk akhir zaman. Tuan Guru masih berbahas tentang perkataan suami. Kita buat rakaman sebab ada gangguan internet di tempat kita, jadi insyaAllah kita teruskan dengan rakaman sahaja. InsyaAllah Tuan Guru silakan untuk berbahas tentang tajuk suami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Adada qul hafiza qul subhanaka la ilma lana illa rabbi yassir wa la tu'assir rabbana hab lana min yassir amri wa jami'il muslimina muslimat rafa'na ya Allah nadu min al-insan wal jinni min asy-syaitan ar-rajim wa ma yatiru min hawa ma yusib sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasan kita pada malam ni berkenaan dengan beberapa perkataan daripada satu perkataan nisbah kepadanya suami. Daripada bahagian perkataan suami itu dibahagikan daripada huruf perkataan suami, iaitu sin, waw, alif, mim, ya. Jadi apabila perkataan nisbah di sini perkataan alif daripada suami, iaitu kena kepada itu adalah umpamanya Allah. Ya tu, umpamanya Allah. Jadi yang kita bahas dulu sin umpamanya daripada sunnah, betul? Sin itu daripada umpamanya sunnah. Dan waw itu umpamanya daripada waras, mana warasah, betul? Kemudian daripada warasah di situlah bahaginya kepadanya, iaitu 4, betul? Iaitu yang kita bahas dulu adalah umpamanya, iaitu benarnya perjalanan ayah kita. Dalam perjalanan dia tadi kena adanya perkataan. Kita bahas dulu, betul? Dan perkataan di situ kena adanya apa dianya? Perbuatan. 2 yang kita bahas. Bermaknanya suami kena ada sifat, iaitu huruf waw. Di huruf waw itu dia bahagi pula kepadanya 4. Faham? 4. Iaitu apa dia? Iaitu kena kepadanya perkataan. Faham? Dan perbuatan. 2 tu yang kita bahas. Jadi malam ni kita umpamanya kita bahas laginya 2 daripada 4. Jadi 4 semuanya ada. Yang ketiga apa dia? Iaitu kena kepadanya niat. Mana suami ni kena ada sifat niat. Iaitu dalam hati. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Setuju sesuatu itu serta dengan buat. Jadi kita berumah tangga ni ada buat tak? Ada. Apabila kita buat berkenaan dengan bentuk rumah tangga ni, ada niat tak? Tengok situ. Kalaulah kita tak niat, kita berumah tangga tidak ada niat, bermaknanya amalan tidak sah daripada awal dah. Mana perbuatan kita tidak benar daripada awal dah, maka rumah tangga kita akan pecah belah. Akan meretak lah. Akan huru hara lah. Disebabkan apa dia? Yang ketiga tu tidak ada. Nak dikatakan tasdik ayah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu 4. Faham tak? Iaitu apa dianya? Dibenar tadi terbahagi kepada 4, nisbah kepada sifat ayah kita, iaitu kena ada perkataan yang benar, dan juga kena ada perbuatan yang benar, dan yang ketiga kena ada niat yang benar. Nampak rupa dia tu? Tapi adanya manusia itu niat, suami tadi niat, tetapi niat belum tentu benar. Maka kita mau niatnya daripada mana? Daripada waras. Iaitu daripadanya niat seperti ayah
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut apabila niat ayah kita ni umpamanya apa yang dia setuju, apa yang dia buat tadi itu serta dia setuju. Kalau kita buat tak setuju bermakna paksa. Nampak? Sekalipun benda tu wajib, kalau paksa kita kena buat sebab benda tu wajib. Yang kita maunya benda wajib ke, kita buat, betul? Benda yang sunat ke, yang kita buat? Benda yang harus ke, yang kita buat? Benda yang makruh ke, yang kita buat ataupun yang kita tinggal? Benda yang haram yang kita tinggal, maka kita perlu niat. Jangan kita tinggalkan benda haram kerana haram. Tak boleh. Jangan kita buat yang wajib kerana wajib. Tak boleh juga. Jangan kita buatkan benda harus kerana harus. Tak boleh juga. Jangan kita buat benda sunat kerana sunat. Tak boleh juga. Jangan kita tinggal benda makruh ataupun buat makruh kerana keji. Tak boleh juga. Maka semua tadi tu yang terlibat dengan 5 tadi, wajib, sunat, harus, makruh, haram, kerana Allah. Niat situ. Boleh faham tak tu? Maka kita sebagai suami, sebagainya pemimpin rumah tangga, maka kita perlunya ada sifat pemimpin daripadanya 7 yang kita bahas dulu, ingat? Iaitu apa dianya? Kena adanya adil. Tu. Selepas tu, daripada adil, kena adanya, iaitu, apa 7 semua? Yang pertama, kena ada adil. Nampak? Kalau kita tidak ada adil daripada awal, masalah. Kalau kita kata kita benar, tetapi adil tak ada, masalah. Sebab salah satu daripada 7 termasuknya adil. Betul tak? Lemah lembut tu. Kemudiannya apa dia? Istiqomah. Kemudian pula kasih sayang. Kemudian pulanya tegas. Tu. Kemudiannya amanah. Kemudiannya menyampai tabligh.